Audio Jungle. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama-sama saya Haris Canva. Kawan-kawan, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi, di video kali ini Haris akan tunjukkan satu tutorial bagaimana membuat kad raya digital menggunakan Canva. Menarik bukan? Jom belajar. Pertama sekali, log masuk Canva. Seterusnya, pilih template video di halaman utama. Haris type @mubarak di bar carian. Pilih mana-mana template video yang sesuai dengan tema Hari Raya. Langkah seterusnya adalah suntingan dan sesuaikan video. Tukar teks dengan sunting ucapan Hari Raya seperti Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tukar warna tulisan untuk lebih menarik ketika dibaca. Gunakan efek untuk jadikan tulisan lebih timbul. Haris muat naik gambar peribadi supaya lebih menarik. Buang latar belakang pada gambar supaya gambar nampak lebih dinamik. Lakukan pratonton video supaya semua settingan berada dalam keadaan tersusun. Untuk tambah muzik, pergi ke tab audio, pilih muzik latar bertemakan raya atau muat naik lagu sendiri. Jangan lupa untuk lakukan pratonton akhir dan sunting semula jika perlu. Klik butang play untuk melihat hasil video sebelum menyimpannya. Jika ada kesilapan, betulkan teks, susunan elemen atau muzik sehingga puas hati. Siap! Untuk muat turun video dan kongsi, klik share dan klik download. Seterusnya, pilih format MP4 untuk video berkualiti tinggi. Setelah siap, kongsikan di WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook atau hantar kepada keluarga dan rakan-rakan. Jom, 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 jom raya dengan saya. Sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana? Baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan... Itu sahaja untuk kali ini. Pada minggu hadapan, Haris akan tunjukkan cara untuk membina betul minda menggunakan Canva supaya nota belajar kawan-kawan menjadi lebih menarik. Jumpa lagi.